Okay, sekarang dah day 2 KL. Budak-budak dah bangun. Semalam diorang ada sleep over together. Breakfast. Yeah, siapa bagi makan tu, Ili? Ha? Burger? Burger? You like a burger, yeah? Yeah. Yeah. Nah. Second day is a wet day lah. Hujan. Sejuk. Nah. Ah. So, breakfast. Macam-macam ada. Roti boy. Taco. Makan noodle. Roti boy. You better eat properly at this one. Okay, kita dah dalam cab. Kita nak pergi kedai Alif Shukri. Tengok ada apa dekat sana. Daripada hotel pergi di Herbs dalam 30 minit lah kalau tak jam. Dalam RM28. Sekarang cuaca pun mendung, baru habis hujan. Tengah sedap. Okay, jumpa. Okay, kita dah sampai kedai Alif Shukri di Herbs Selajak lah, guys. Okay, let's go. Sini boleh? Okay. Okay, terima kasih lah. Okay, ni kedai dia di Herbs. Ni ngantuk. Dia tak tahu nak buat apa kat sini. So dekat tepi-tepi ni semua ni tahu ada office pun ada. Pusat pendidikan khas, pejabat cawangan. Dia tak ada kedai makan lah sini. Okay lah. Ada makcik-makcik tengah excited. Okay, jom. Ni lah muka dia terpampang-pampang. Selamat datang waktu operasi Isnin Jumaat 9 sampai 6 petang. Sabtu sampai 2 petang je Baby buat apa, baby? Baby tak sleep. Dah, ni dah sampai dah. Ni semua ni kat mana ni? Kat kedai Alif ni. Ni okey. Nak masuk tak? Ke tunggu rokok? Okey, kita nak masuk ni. Apa kat dalam ni? Allah. Barang-barang, tudung, beg semualah. Ada apa soalan ni kat sini buat. Sukalah semua. Kan wallet-wallet gini semua. Wallet turun harga lagi. Sejadah RM19. Aku punya bib. Mem mana mem? Oh, tu dia. Oi. Dia ambil bakul. Dia ambil bakul, guys. Dah, last kita duduk je. Dah. Duduk sini je, guys. Apa lagi kita boleh buat? Nampak? Duduk. Keluar sekejap lah, ambil angin. Cek kedai makan.
Jadi aku nampak macam ada kedai warung. Kalau ada burger bagus juga. Kita tak mana dapat lah. Cari lah, keluar je. Ni dia punya kawasan dia lah. Area Kak Ali Syukrinya kedai. Tu dia tu. Nampak tu. Ni lagi best. Cari makan. Ada warung-warung. Ada restoran Fazlina Maju. Ada macam-macam lah. Ada apam balik, ada Habis pop ayam gunting, ada nasi kukus. Ada belum buka lah. Abu Char Kway Teow. Burger tak ada lah burger. Biryani kukus padu. Ada jual air. Apa lagi ada? Yang lain-lain belum buka lah. Okay, alas aku nak pergi order ni lah, makan ni. Kunyah-kunyah. Selera lah tengok. Beli klasik kan. Bang, apam 3 bang? Boleh Macam mana? Biasanya je. Yang biasa je. Bungkus lah bungkus. Asing-asing. Kat sini macam ada kosong. Ada lot kosong. Ali Syukrinya kedai situ je. So boleh jalan crossover. Nak siap. Masih Okay, masih bang. Okay, dah selesai. Dapat apam balik. Belikan lain-lain sikit. Kalau apam balik aku suka yang original je. Tak suka campur keju lah, tambah coklat lah, tak syok. Ni aku nampak abang ipar aku. Dia park kat situ. Okay, back to the shop. Tahu nampak tadi nah, apam balik satu. Share. Ambil satu. Tu suruh pakat luar. Tadi. Tengah aja. No, don't have. Ya, kat luar makan. Apam balik. Panas-panas. You want to eat? Apam balik. Ali Syukri sedang feeling bread goyak yang goyaknya brand. Goyak apa? Okay, so sekarang baru habis shopping. Dalam 400 lebih ya habis. Dia tak ni banyak barang. Just sabun-sabun. Mostly sabun-sabun lah. Dah sekarang tengah tunggu je kakak nak habis. Dah benda yang tak ada beli. Itulah. Oh ni. Dia tengah bayar. Tak tahu dah berapa banyak dah dia spend. So berapa semua kau spend? Belum tahu lagi. Jangan ambil gambar. Itulah. Belum lagi. Oh dia baru start.
Baru start Baru start key in Belum key in tu baru aku punya. Oh, bukan kau punya. Bukan. Okay. Wah, ada 2 video. Ni geram ke sana. Alif. Anak aku yang baju hitam ni belanja 800. Ada yang anak aku yang lain lagi 400. Daripada jauh Singapura datang. Okey? Sandwich tu. No. Sial. Aku tak pakai gelang Ada gelang tak ada gelang. Tak je. Okey. Alif Fuskri. Alif. Ini anak aku ni lah. Yang bagi 800. Kau boleh pasal lah. Okey? Okay. Ambil gambar ramai-ramai lah. Jom. Okey, kita semua dah nak balik. Alif Fuskri. Okey. Kita sekarang dah dekat dalam Grab nak pergi KL East Mall. Shopping lagi, makan dan belanja. Why you keep using my charger? Ha? Why you keep using my charger? Paling senang dapat. Okay, kita dah sampai KL East Mall. Atas lagi sikit je dah genting. Tak nampak apa-apa. Belakang semua tidur. Dah bangun semua. Tadi tidur apa korang? You say? I wanted this character. Oh, if I wanted this, semalam beli apa? The audition character. Beli lagi. You want one more? Tell your mother. Tell your father, okay? Which one? Tengok. Okay, so kita dah sampai KL East Mall. Kita jalan-jalan kat sini. Tapi sini tak ada apa-apa pula. Mana ada orang pergi tadi? Okay, so anyway, kita nak makan dekat kedai Chef Wan. Kita jalan-jalan dulu lah kat luar. So ni kedai Chef Wan. Cafe My Travelogue of the World. Siapa tu Chef Wan? Ni lah yang ni. Okay. Okay, so the first meal is out. Apa ni nama dia? Fatul is mine. So is it chicken or what? Mushroom. Mushroom? Oh, okay. I see. Tunggu, telur. Ya. Oh, air dah siap dah air. Ni dia jejak dia. Passion fruit. Apa entah citrus. Minum lah. Tuang lah. Teringat macam mana dekat mana? Agak. This one main business. This is. Watermelon, lime, chia seed. Guys, yes. Ayah, I cannot reach to eat. Okay, ni kira cucur udang. Tapi ekor dia masih ada. Kena gigit-gigit lah. Okay, so apa yang kita order Kita order banyak benda juga lah. Cucur udang, truffle fries, then all the mains lah kat sini. Then ni semua air. Kita beli pie juga. Pasta dengan main sama kids meal. Agak-agak berapa ni semua. Okay, ni taste test. Ini kau punya
kasih gini dah Oh, cantik kasih dah. gini Itu cikgu panggil. Ni Ini kau tengok ni. macam kuih bakwan Cucuk bakwan lah. Ni cucuk bakwan. Oh. Macam kuih mini lah. Okay, kan dalam presentation kena ada timun, apa, nanas, ada bawang tu semua lah, okay kan? Kuah kacang ada. Oh, kuah kacang dengan sambal sos cili Thai. Tengah lah, cuba ibu. Itu sebab kau ambil gambar ni. Tak, dah ambil. Ada. Ibu cuba test sikit. Nanti aku suruh buat dia ni. Ha. Macam ni lah. Ni air. Ciknya aku punya makan. Dia suruh Mini buat macam ini. Oh. Eh, tengok ni selera ni. Okay, so this is a kids meal. But it's like same thing. Okay. Okay, can you play with the food? It's time for you all to eat. Leave it there first. Kita makan. Just put here, Okay, ni jagung dia, aku makan lah. Anak aku tak nak makan, aku makan lah. Sedap, go and take that air for you. Okay? Mana bini aku pergi lah? Mana dia pergi? Tak. So macam mana? Nampak selera. Kau tadi ikut order ni lepas. Guys, they smoked up. Wow. Looks good. Ni dengan ayam pencit macam ini. Ayam. Kasih you. Ni ulam dia tak tahu lah. Nasi ulam. Okay. Air dia sedap lah. Air dia. Very refreshing. This is the mojito. This one? Okay, ni aku punya sama nasi tapi dia daging. Okay, so okay lah. Kita makan dulu lah. Oh, ibunya belum sampai. Ibunya belum sampai. Okay, okay. Okay, so baru habis makan ni. Daging habis. Ni pun dah habis. Ni pun licin. Saya tengah makan. Anak aku pun licin makan. Okay lah. Okay, kita semua baru habis makan. Boleh. Okay lah, alhamdulillah semua makan okay lah. Tak bu, tak boleh bu. Okay lah, so kita habis makan. Ni semua harga dia total ini. Okay lah, alhamdulillah semua dah kenyang. Okay lah, dia macam not everyday punya makanan. Dia macam sekali-sekala lah, tak apa. Okay, 1, 2, 3. Okay, now Martin stand up. 1, 2, 3. Kita pun dah nak balik daripada KL East Mall. Semua baru terbangun. Naik Grab nak balik Residence lah. Sekarang naik Grab Toyota Innova besar kita dia. Dalam lagi 10 minit sampai lah. Where? Show your teeth now. Oh my god. Kita baru je sampai balik hotel. Habis gigi dia dah terkeluar. Mana sini Naim tengok. Dah ada 2 bogey. Adult teeth coming out soon. No, I don't want to say anymore. I don't want to say anymore. Yeah, just say lah. I want to see. Okay, I want to ask a question. What's the best thing so far? Main game. Play game? Yeah. Buy toy. Buy toy? Yeah, actually,
Play with Mr. Blueberry. Mr. Blueberry. Toy. Toy. Play atau Mamang game. Playing Atuk Mamang Oh, I mean game. mine is not toy. Mine is the mystery of the big mystery. Oh, I see. What mystery? Okay. What do you hope to do tomorrow? Swimming. 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 Okay. Everyone. What is your best buy so far? Food. Food. Toy. What No, toy? my toy. Baby. What you Toy. toy also? Baby. Okay. Last question. Worst thing? Last question. Worst thing. Okay, worst thing. Like my tooth? Your tooth came out. I hate my tooth people. Okay, the worst thing is what? I didn't want to go swimming today. You never get to go swimming today. That's the same thing, but I keep jatuhing. on Jatuhing? my butt with Mr. Blueberry. Falling. Oh, okay. I sit down. I butt. Oh, okay. But So far, this is Mr. Blueberry. Mr. Blueberry. okay. So far, on a scale of 10, 0 is the worst, 10 is the best. How would you score this trip so far? 0 is the worst, 10 is the best. 10. Both. Huh? What both? 0 to 10. 11 or 10. I choose 5. 5. 8.5. 8.5. Why 10? Why 10? Why you give 10? Because it's the funnest. It's the funnest. Okay. It's because of Why 5? when I was buying toy, my mommy don't let me buy, and I started crying yesterday when I wanted to go toy. Oh, That's why it's fine. I see. Today. No lah, overall. Okay, you? People crying. People crying. What? Ili crying? No. Naim asking for toy. Can I have toy? Oh. Also people crying like, I'm so cool. Okay. So it's 8.5, 5, 10. Okay, it'll be a better day tomorrow, okay? You good? Better It's day already the worst things? 11:20 p.m. My other worst thing is shopping. My other worst thing is shopping. Your Ibu shopping? Worst thing is also shopping. I got so bored. But actually, do you know what I have fun because I actually remember because I got an ice cream. Apa? And the best thing is of this. Okay, okay, dah. It's already 11:20. Let's eat today on the floor. It's time for you all to sleep. Okay?